kita round bahagian kanan dulu. Nanti kita akan pusing ke put it on yourself. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Nexon. Guys, jadi banyak orang kalang kabut sebab-sebut nak cari baju raya. Kerana puasa pun rasa dalam 3 hari lagi dah berakhir dah. Jadi pada kesempatan kali ini saya nak ajak korang buat masuk dalam Angsana. Dekat depan saya ni dah ada satu shopping mall yang memang special. Dia punya barangan dekat dalam tu memang barangan Melayu semua. Right, senang cerita, langsung saja kita eksekusi ke bahagian dalam dia. Jom. Beli makan je lah. Baik guys, langsung kita mengalir ke bahagian atas. Dekat sana tu, dekat ujung sana tu ada lagi. Cuma kita round bahagian kanan dulu. Nanti kita akan pusing ke ujung sana. Simpan dalam lah. You put it on yourself.
sesak. Baik dan sesak dengan peniaga dan juga sesak dengan para pembeli. Baik. Ni adalah tengah tadi yang kita masuk hall yang kita masuk tadi. Yang saya cakap tadi ke bahagian sana. Saya rasa ni kita tak naik ke bahagian 3, kita cuma pusing bahagian 1 dan 2 sajalah. Memang tak, saya rasa tak cukup masa lah nak habiskan. Sana ni besar dia. Apa lagi? Apa nampak yang? Jadi kita dah vaksin. Kita tiga orang bahagian bawah. Ni saya dah dekat ujung yang belah kiri lah. Yang tadi kan ujung belah kanan. Sekarang dah belah kiri. Kita sama dulu Pak Sen. Tapi Pak Sen ni guys, Pak Sen pindah daripada WD Plaza dulu lah. Sebelum menjelang Covid. Saya rasa sebelum menjelang Covid orang langsung berambus ke sini lah. Dia pindah ke sini. Ini memang kira 80% lah saya bercakap dengan orang-orang Singapore guys. Untuk belanjaan barangan Melayu paling top dekat JB sini memang Angsana lah. Kalau malam tu dia dekat
Levi's dekat luar sana, dekat Bazar Karat dan juga Pasar Borong sana lah. 3 tempat yang malam tu kira vendor-vendor yang outdoor lah. Yang sedangkan yang indoor ni memang paling famous. Dah kira 5 tahun saya round memang orang sana ni lah. Kalau ada penonton yang daripada Singapura, mesti kalau cakap orang sana dah tak asing dah. Orang sana tu dekat mana ada diorang, mesti diorang tahu. Jadi Melayu Singapura yang dekat raya ni automatik dia kat sana lah. Lagi satu, orang-orang kat sini pun ramah lah, walaupun bulan puasa dengan jam dan jam apa ni, dah jam dekat jam 6 lah, dekat muka lah. Biasanya dengan muka orang tu dia macam perut ni memang masih boleh senyum lagi lah. Sikit saya nak bagi tahu korang vendor-vendor yang dekat tengah ni, dekat hall ni, dia memang special buka just stand nak raya saja. Nanti selepas raya ni semua akan buka balik. So dekat tengah-tengah ni memang akan kosong lah, tak ada apa-apa benda. Alright guys, saya rasa kita habiskan sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Terima kasih dah ikut saya pergi yang sana untuk petang hari ini. Jangan lupa ikutin terus channel ni kerana akan ada next video yang lebih wow, boleh cakap lebih wow lah. Okay guys, see you bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.